report aku bersiap. Tengok Shakira bersiap je lah. Shakira pun dah siap lah. Okay. So the cakes we have to carry the last. Kita kena angkat bag dulu. Cantik Shakira. The search for you. Tak gentle. Cantiknya. You look so flawlessly beautiful. Dah lah. Atau kau nangis nanti dia. Style. Shoot. Betul lah perempuan ni. Jangan dimention boy. Ayat tu yang paling sensitif. Sorry. Okay kot. Okay. Okay. Dia tak apa macam. Bengong. Kita nak culik maid of honor, PA. Kita nak buat ucapan untuk Shida. So Okay. That one ke ni? Dah connected. Okay. Apa kau cakap Kak Shida? Mic ni. Sabarlah, aku tak cakap lagi. Kau sabar. Bagi aku fikir ayat dulu. Okay, aku bagi ayat simple je tau, Aisyah. Ayat yang lain korang buat Aku bagi nanti aku WhatsApp dia je. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Shakira, kawan Rashidah Abdullah daripada sekolah rendah. Bodoh lah Fatin. Selamat mengantin baru Shida. All the best untuk kau punya hubungan. Satu nasihat aku, banyakkan bersabar dalam perkahwinan. Kita perlu sangat-sangat bersabar. Itu je. Nanti benda-benda yang kita nak nangis-nangis aku WhatsApp kau, okay? Sejujurnya nervous satu and at the same time aku takut nangis. Jadinya aku tak nak cakap apa. Nanti aku bagi sweet and long meaningful speech later lah, one on one Untuk yang ini aku just wish you the best. Hi Shida, welcome to my vlog. Today you become a wife and I just want to tell you that marriage is fun, best. Tapi betul macam Shakira cakap, you need to be patient lah. So I wish you all the best in your marriage. Banyakkan bersabar. Remember that marriage is ibadah. So whatever you do, no matter what happen, the ending tetap sama. Which is, you know lah kan. So I hope things goes well for you and also Fikri and your kids. Nampak? Kita orang semua sayang sangat kat kau. And I hope that you are so happy today on your special day. And okay lah, sebelum banjir bilik ni, sampai sini je. Okay, bye. Nanti kita nangis sikit. Sikit dah apa. Okay, slow-slow. Perempuan nanti ke atas. Mak bukakan lengan dengan tawal. Okay kot. Oh no. Sebelum saya cakap. Tak ada sini kat gigi kan? Tudung ni? Tudung tu bawa sini. Ni I'm waiting for Shakira dengan Fatin to pick me up dekat lobby. Tugas aku hari ni besar je, nak kena jaga wedding cake. Wedding cake. This cake. It's tall and it's heavy. Tapi okey je. Kek ni semalam kita orang tak letak dekat dalam chiller. Kita orang just letak dekat dalam bilik. Bilik tu kita orang pasang aircon yang paling tinggi sekali, paling sejuk sekali. Tapi looks like memang kena letak dalam chiller sebab there's a small crack. I think it looks okay lah, masih overall masih okay. I just hope it could survive the heat. Takut. Sebab semalam kita cantik gila. Sekarang kita menunggu masa untuk dinikahkan. Kawan saya lawa gila nak mati. Tu tepi dekat tempat klip. Tu. Yes.
Nibas gerak. Oh, bukan ingat nibas. Senyum, senyum, senyum. Oh, sorry. Oh, okey. Tadi sampai. Kalau macam tadi sampai. Fokus kat dia, aku yang senyum. Fikri, Ya? how do you feel? Apa? Apa? That one important answer. How do you feel? So far so good bro. Gua punya bengkong ketat gila man. Tengok terus sudah berapa. Okay. Ni nak tu dalam pula. Oh, okay. Sayang, duduk diam. Janganlah lari. Tengok jam balik. How do you feel? Your best friend is about to get married. Macam mana perasaan anda? I feel everything. Nervous for her, nervous for me. Oh, banyak pula kau cakap ni kat sini. Di sini aku macam relax sikit weh. Aku rasa macam excited, happy, sedih, semua rasa. Yang dimuliakan, dulang hantaran sebagai tanda cinta dan masuk serikali pembawa dulang hantaran menuju ke ruangan pernikahan. Dipersilakan. Hadirin sekalian, tumpukan perhatian anda, terutama sekali untuk anda yang jauh datang dari Sarawak. Hadirin sekalian, dicari kedipan bersama ibunda tercinta Puan Wan Fatimah binti Wan Yusof. Dipersilakan. Pernikahan Rashidah dan Fikri. Tanpa membuang masa, saya akan terus menyerahkan majlis ini kepada juru nikah kita. Dipersilakan Al-Fadil Ustaz Haji Mustaqim bin Sahid. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis kita, Jemaah Farji Mutana. Sebelum juga terus bersedia untuk menamatkan
InsyaAllah sudah Peace. yang bersedia dari segi berbagai segi Alright. Okay, baru. Okay, nampak. ke Busy. brandnya kita sebagai isteri. Hanya untuk pemeriksaan dari sebagai isteri. Tetapi yang mana yang pernah isi kandungan korban tersebut berpisah tentang Allah sebagai seorang suami dan Allah sebagai seorang isteri. فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم صفاها. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perkahwinan sebagai satu jalan untuk pasangan suami istri. Suami istri hasil perkahwinan yang sah akan membawa kita berfikir dan akur tentang kebesaran Penampilan diri dari sudut fizikal dan juga ilmu pengetahuan. Yang ketiga, amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tetap melakukan segala apa yang diperintahkan. Hanya dua perkara yang dia kena taat. Yang pertama, kena taat kepada perintah Allah. Ya, betul ya? Ya, mana tersebut bagus tu. Okay, Alhamdulillah. saya tanya, kamu Pak Imam, kamu tak semak? Suka. Saya Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. salam jadi betul. Dekat dengan mic. Orang semua nak dengar kamu punya cakap kata-kata ni. Saya suruh orang kanan saya pegang mic, kom dekat tu. Kom saya dengar suara. Ya, okey, kita bersalam. Tunggu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ma amara Allah bihi min insani bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Muhammad Fikri Hamid bin Jais. Saya Saya nikahkan kamu dengan anak kandung saya, Rashidah binti Abdullah, dengan mas kawin sebanyak 300 ringgit tunai. Saya terima nikah Rashidah binti Abdullah dengan mas kawinnya 300 ringgit tunai. Terima kasih. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu. Nangis tak? Nangis tak? Mana air mata? Air mata mana air mata? Nangis tak? Nangis tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sekalian alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat keselamatan. Nangis saja belum. Dan pertemukan keduanya dalam keadaan Cuma kena remind Syida dia kena kurang buat. Oh. My best friend is finally married. Dan seterusnya Dan selesai dah. Alhamdulillah. Selepas ini bertambah. Dipersilakan. Yang bernama Fikri, yang akan berjalan paling perlahan seumur hidupnya. Selama ini Fikri tidak pernah membayangkan yang beliau akan menjadi seorang suami. Dan hari ini apabila saat itu Fikri itu hanya satu, beliau adalah suami yang akan memikul tanggungjawab yang kedua. Dan di atas ibu kepada Syida melihat inilah wajah yang akan menjaga anaknya. Inilah wajah yang akan memberikan kasih sayang seperti mana seorang ibu memberikan kasih sayang terhadap anaknya. Seorang ibu yang tak pernah berkira, seorang ibu yang melihat anaknya kecil hinggalah ke besar, seorang ibu yang sentiasa memberikan tunjuk ajar, seorang ibu yang mengajar anaknya bagaimana cara untuk masak kari kepala ikan. Dan hari ini anaknya telah pun bergelar seorang isteri, dan di hadapannya adanya seorang suami. Dan hari ini adalah detik yang paling bermakna. Dan seorang ibu, saya faham, ingin melepaskan putrinya adalah sesuatu yang cukup berat. Tapi percayalah, lelaki yang ada di hadapan ini
ada lelaki yang akan memikul tanggungjawab. Satu, dua, tiga, lagi sekali. 1, 2, and 3. Alright, freestyle. Okay, ini tak ada cium. Tak payah. Cuba ayah Fikri cium, kita nak tengok. Boleh? Ayah Fikri, cuba cium Fikri, kita nak tengok. Okey, cuba cium. Tinggal gantung. Baik, saya jemput ibu bapa kepada 1, 2, and 3. Alright, freestyle. Ini adik-adik sidang. Semua perempuan. Dia lama rest up your head, I'll bring you breakfast in bed. Take the moped and go for a ride. We can drive out into the daylight, come back home in the dead of night. But if you light up my face in the calmest of ways, I will pack up my things and I'll leave. Blessing to be just you and me, doing whatever we do. Let's get lost in a film in the evening, our own private midnight screening. If you tell me what you Pandai Cina yang mana ni? Congrats Shida. Congrats Shida. Congrats Shida. Baik, terima kasih keluarga besar. Shida kalau Fikri kacau ke apa kita orang, okey? Yes. Ya, insya-Allah. Assalamualaikum. Gulang bos. 1, 2, 3, freeze. Okey, kejap. Baik, siap lighting. Right. Oh, semua okey. Semua ada. See the girls tengah. Hai Fatin. Hai. Keluar awak. Tak ingat keluar awak.
Look at my gonjreng outfit. Keluar sekejap. Hi guys. Oh my god, lawanya baju dia. Lawa kan? Dia punya lace tu. Ni dia tukar jahit kan? She'll be doing her own makeup, right? Mungkin touch-up je. Kita dengan Shakira berlepas makan. Kita tengah tunggu majlis bermula. Dalam kamera kau kena tidur kat merah gini. Saya nampak macam dah lama tak pakai warna merah. Tak ingat lagu playlist aku dah. Cantik gila. Lawa gila doh. Oh, sorry. Okay, thank you. Alright, 1, 2, Member dah nak bersanding dah. Nervous. Kita lari sana juga ke? Seorang keluar pintu ni kan? Saya menjadi faham, saya berikan nama saya. Ada 3 majlis yang tepat, iaitu majlis research. Anda tak boleh masuk. Anda harus sentiasa senyum dan anda akan masuk ke dalam frame itu. Baik, hadirin sekalian, kini maksudnya untuk anda memberikan fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berkati kedua pengantin dari segi angkatnya, dari segi keturunannya, umurnya, rezekinya, serta segala hal atas keduanya. Dan tentunya hadirin sekalian, walaupun terpaksa berkongsi kasih bersama dengan suri hati dan juga ibu, namun tentunya kasih sayang yang akan dibahagikan itu insya-Allah sama rata buat individu yang paling penting dalam hidupnya. Dan seorang bapa tentunya bangga apabila melihat anaknya kini telah bergelar suami. Kalau nikah tadi seorang ayah segan-segan untuk mencium pipi anaknya, tapi untuk majlis persandingan ini, beliau antara individu yang paling bahagia di atas muka bumi ini. Dia untuk memberikan restu buat kedua mempelai. Aku tak kenal dia. Bersama yang isi tercinta, terima kasih saya ucapkan. Si angin tolak tudung you. I takut baju Bella kena ban. Jika tidak terlalu berlebihan untuk mengelakkan obesiti. Video. Adik Billy cuma katakan klien saya dah ada anak, saya sendiri belum kahwin. Tapi setiap minggu dah majlis kahwin. Dan buat itu melalui WhatsApp. Sebab ujian online itu tak boleh share gambar. Anak anda menghormati orang tua. Tak. Dan Makan dia kelapa
tak gedik. Itu kata Fikri. Dia memilih Syida kerana Syida tak gedik. Dan always stay positif walaupun dalam sangat menyokong suaminya. Bye bye. Syida dan juga Fikri masing-masing ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Weh, perempuan. Oh my god. Macam mana kau nak nampak? I nampak dia dulu. Pertama macam, mana Alia? Alia Syida. Dah, muka kau kot sebiji. Hai Nufai. Hai. Nufai dah boleh cakap ke? Cuba cakap lah. Siapa tu? Ada ke? Saya nak kahwin lagi sekali je lah. Awak macam Melayu pagi tadi. Sila. Boleh. Semua meja ni. Keluarga. Baik, sila. Bagi yang tinggal hanyalah ibu bapa dan juga adik pelakon. Terdahulu selepas ini mohon bersedia untuk lagi ada yang kami. Esok kan? Ada berapa orang sedangkan kasak. Okay, dah. Dapat itu berapa? Seorang satu. Sama. DIY. Gido, jap gido. Dapat ni. Muka sebiji. Si siapa tu? Ada potong rambut macam cari gajah. Comel gila. Lalu tengok si siapa ada. Hai, sini sikit. Kita mana gigi? Comel. Jom. Jom. Ambil gambar. First one, 3, ready camera. 3, 2, 1. Ready camera. 3, 2, 1. Hi everybody. Kita dekat outdoor shoot of Rashida and Fikri. Terima dia. Boleh. Kita tengah tengok Syida outdoor. Aku rasa ni outdoor yang paling tenang sekali aku pernah outdoor ni. Ada kursi, ada maruko. Enjoy the view je. Ya doh. BTS. Tak. Kena pegang timur. Ya Allah. Sampai rumah lagi. Bongok. Ini. Ready, 1, 2, 3, go. Oh, ya, dah. Beri. Bodoh jatuh. Okey. Buat sama ah. Sama. Bye. Okey. Mantap. Dan buka for today. Jom. 1, 2, 3, go.
Kenapa? Blend in. Tengok mana? Tengok. See? Aku blend in dengan apa nama benda ni? Rumput. Ha. Boleh baring. Boleh tak tu yang post dia lah. Okey, dah apa dah. Okay, post. Boleh. Okay. Kau post yang keempat. Sini. Alright. Banyak lihat, diam sikit. Wah, cantik, mantap. Style tak transfer. Apa dia? Makeup tak transfer kat hidung. Kak, oh, dia buka. Dia buka kuda tu. Bengong. Ni apa? King of Fighter. Aku dah baca King of Fighter. Ingat sikit kain tu. Lah masa aku nak asyik gaduh kan. Mana beli kain? Okey, ready. 1, 2, 3, go. Zah. Ni tak lari je ni. Sekejap. Dia nak lagi mataan. Okey, dah okey dah. Oh, jijik je. Gigi dah ni. Okey, Tak apa, buka lah suit. Pakai vest tak ke? Tapi ni shot foto tu. Aku kan masuk belanja shot foto sini. Ya. Ya, Bibi duduk sini. Nak ke? Okey. Bunga biar Fikri pegang. Sekarang daripada belakang dalam. Apa tak ayam? Ha? Mana tak ayam? Ada tona pula. Ayam panggang sedap tu. Oh. Okey. 1, 2, 3. Pandang each other. Okay, pandang sini. 1, 2, 3. Wah, Ida kalau garam betul tu. Seram tu. Muka kerek. Punya nak aku gelar tu. Muka belagak sikit. 1, 2, and 3. Cantik. Okey. Jom, balik pinjam tu. Apa atas muka dia? Ada apa? Dah Nabi dah. Mana kuning? Sebab kena ni. Okey, jap. Foundation dia? Dah masuk sekali ke? Satu gambar. Perasaan selepas. Malulah kita. Bro, we are done. Bengong. Halal bro. Ha. Oh, dekat dinding situ.